Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi cara untuk menulis huruf Jawi, huruf Dot. Cara untuk menulis huruf Jawi, huruf Dot. Huruf Dot sama macam huruf Sod. Bezanya ialah ada satu titik di atas. Badan huruf Dot berada di atas garisan. Kita bergerak ke kanan dan kita turunkan ke bawah, dan ekornya berada di bawah garisan. Ini adalah huruf Sod. Huruf Dot kita letak satu titik di atas. Huruf Dot. Ini adalah huruf Dot yang betul. Kita tulis sekali lagi. Huruf Dot badannya berada di atas garisan, bergerak ke kanan, kita turunkan ke bawah juga di atas garisan, dan ekornya kita turunkan ke bawah garisan. Dan huruf Dot kita letak satu titik di atas. Ini adalah huruf Dot yang betul. Tetapi jikalau kita menulis huruf Dot kesemuanya di atas garisan seperti ini, ekornya juga di atas garisan begini, maka ini adalah salah. Kerana kita telah meletakkan ekor ini di atas garisan. Tetapi huruf Dot yang betul ialah kita menulis badannya di atas garisan dan ekornya yang hujung ini berada di bawah garisan, dan kita letak satu titik di atas. Maka ini adalah huruf Dot yang betul. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.